Jom kita belajar. Sains tahun 3, Ketumpatan. Pada suatu petang, Ani melihat akuarium ikan yang berbentuk bulat di ruang tamu. Ani tertanya, adakah batu akan tenggelam apabila diletakkan di dalam air? Oleh itu, Ani cuba meletakkan seketul batu ke dalam air. Ya, batu itu tenggelam. Ani terfikir. Bagaimanakah kapal yang besar boleh timbul? Bagaimana manusia boleh timbul apabila menggunakan pelampung? Ternyata, tenggelam dan timbulnya sesuatu objek itu bukanlah disebabkan oleh saiznya yang besar atau kecil. Bukan juga sebab ringan atau berat. Perkara ini disebabkan oleh ketumpatan sesuatu objek. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Kapal timbul kerana terdapat ruang udara yang menjadikannya kurang tumpat daripada air. Jika kapal dimasuki air, boleh menyebabkan kapal tenggelam. Pernah dengar tidak tentang Laut Mati yang merupakan sebuah tasik terletak di sempadan Jordan? Di sini, manusia boleh terapung tanpa menggunakan pelampung. Mengapa perkara sebegini boleh terjadi? Hal ini disebabkan oleh kandungan garam yang tinggi di tasik tersebut dan menjadikan air itu lebih tumpat. Untuk mendapatkan kefahaman yang lebih baik, mari kita lakukan beberapa eksperimen menggunakan objek di sekeliling kita di rumah. Sekian, terima kasih.